Aku Nelly dan ini kawan aku, Tiha. Bahagia kan kami? Kalau aku tak jumpa Tiha ni, tak tahulah apa akan jadi dengan hidup aku. Teringat pula masa aku kemurungan dulu. Oi, miskin. Mak kau tak belikan kau kasut baru ke? Apa siap kasut kau? Oi, dia mana ada mak kau? Oi, Lele. Lele, oi Lele. Lele. Okey, baik. Untuk hari ini, saya nak kamu semua bentuk satu kumpulan, 2 orang untuk projek kita seterusnya. Eh, Tia, kau dengar aku ah. Boleh? Assalamualaikum, sayang ibu. Ibu hanya nak tanya khabar dan nak ingatkan sesuatu. Ibu tahu kadang-kadang kamu rasa penat, rasa seorang diri. Tapi ingat ya sayang, walaupun ibu tak dapat ada selalu di sisi, tapi ibu tak pernah hilang. Nelly anak yang kuat, tabah sejak kecil lagi. Ibu sayang kamu sangat-sangat. Jaga diri ya sayang. Kamu tak pernah sendirian. Ingat tu. Ya? Saya... Oh, tak apa. Masuk. Terima kasih. Okay, sila duduk. Terima kasih. Okay, boleh perkenalkan diri anda? Saya dari Batrisha dari Fakulti FPTV dari kursus Pemesanan Am. Okay, saya panggil Naili boleh? Boleh Encik? Okay, first kali saya nak terima kasih kerana datang pada hari ini. Perbualan kita adalah sulit. Saya akan dengar satu persatu apa yang awak cakap. Kita ada dalam masa kira 25 minit sahaja. Kalau ada yang awak tak selesa, bagi tahu je bila-bila masa. Okay? Boleh ceritakan sedikit apa yang awak buat masuk ke dalam bilik kaunseling pada hari ini? Sebenarnya mereka budak kelas saya sering mengejek saya. Oleh sebab itu, saya berasa sunyi dan sebenarnya saya baru sahaja kehilangan ibu saya. Nampak macam awak rasa sangat berat diejek di sekolah dan kehilangan ibu. Saya pun rasa itu satu beban sangat besar bagi awak. Betul Encik, saya selalu berasa sangat sedih dan saya tak ada seorang kawan pun di sini. Jadi selain rasa sedih tentang ibu, kebimbangan awak ialah bagaimana belajar di sekolah layan awak, betul? Betul Encik. Boleh ceritakan bila mula rasa terpinggir di dalam kelas? Ada contoh yang awak nak kongsi? Antaranya mereka sering mengejek kasut saya, ejek tahi lalat saya. Kadang-kadang bila saya duduk pun mereka buat bunyi ketawa kuat seolah seperti sedang menyindir saya. Bunyi ketawa itu mungkin menyebabkan awak rasa terhina, tak pun mungkin membuatkan awak mengelak daripada bergabung, betul? Betul Encik. Baik Nelly, kita fikir langkah kecil yang boleh bantu awak sekarang. Awak rasa apa yang paling mudah untuk awak mula? Saya sebenarnya tak tahu Encik. Saya cuma tak nak rasa keseorangan je sekarang ini. Tak apa, saya faham. Dan itu satu permulaan yang baik. Okey, kita boleh mulakan dengan 3 perkara yang mudah. Okey, yang pertama, awak datang ke sesi kaunseling secara konsisten.
Yang kedua, awak perlu cari seseorang rakan atau individu yang awak rasa selesa untuk bercerita. Awak tak perlu pun ajak ramai kawan, cukup seorang. Yang ketiga adalah saya boleh ajar awak beberapa cara untuk kawal perasaan bila awak rasa sedih atau dibuli. Kalau macam tu, saya rasa saya boleh Encik. Saya rasa lebih selesa kalau saya datang sesi kaunseling ini. Dan saya cuba akan untuk mencari seorang kawan. Itu keputusan yang sangat baik, Nelly. Okey, kita buat perlahan-lahan. Untuk minggu ni, kita cuba 2 perkara saja. Yang pertama, awak datang sesi kaunseling susulan pada minggu hadapan. Yang kedua adalah awak cuba bercakap dengan seorang pelajar yang awak rasa baik dalam kelas. Walaupun sekadar senyum atau hai sahaja. Itu pun sudah cukup. Boleh Encik? Saya boleh cuba. Okey, kita dah ada plan kecil untuk permulaan. Terima kasih sebab berani awak datang hari ini. Ingat, awak tak keseorangan. Saya ada menemani awak sentiasa. Baik, terima kasih Encik. Aku letak kat behind the scene belakang. Cepat ni. Macam mana soalan dia? Macam awak rasa sangat berat